Ramai sekarang ni asyik bercakap tentang emas. Seolah-olahnya emas satu-satunya aset yang boleh bagi pulangan yang baik. Pada masa sama, memanglah tak pandang logam-logam lain. Tetapi kalau you guys nak tambahkan pendapatan, ada satu logam yang bagi pulangan jauh lebih tinggi berbanding dengan emas, iaitu perak. Untuk tahun ini saja kita boleh nampak perak telah naik lebih daripada 100%. Pada masa sama, emas bagi pulangan antara 60 hingga 70%. Di mana kalau kita letak 10,000 dalam emas, kita mungkin dapat pulangan 6,000. Tetapi kalau kita letak duit dalam perak, kita boleh dapat pulangan 2 kali ganda guys. So kenapa harga perak boleh naik? Antara sebabnya adalah demand untuk perak tahun ini telah mencanak tinggi. Dan antara siapa yang tengah demand untuk perak adalah pengilang-pengilang. Di mana apabila mereka nak hasilkan barang, mereka akan menggunakan perak sebagai bahan mentah. Selain daripada itu, kita boleh nampak pelabur-pelabur pun dah start beli perak. So dengan itu kita boleh nampak demand untuk perak naik, dan apabila demand untuk perak naik, harga perak pun naik.